berhak untuk tahu kenapa dia ni Anwar Ibrahim melindung dia ke? Dia dilindungi oleh Anwar ke? Sebab dia selalu tunjuk dia dengan Anwar Ibrahim. Sebab sekarang ini dia punya nama dia Sultan Pemurah. Kenapa dia pakai nama Sultan Pemurah? Siapa tahu? Adakah dia Sultan? Sultan Jadah ni macam tu kan? Dia bukan Sultan. Kenapa dia pakai Sultan Pemurah? Sebab dekat Indonesia dia nak jadi Sultan. Sebab Indonesia tak ada raja, Indonesia tak ada Sultan. Jadi dia ni cita-cita nak jadi Sultan. Jadi dekat Indonesia dia boleh jadi Sultan. Sebab apa? Alis pagi tu, pagi ni apa semua. Jadi orang panggil dia Sultan lah. Sultan. Dia syok, dia steam. Bawa bodyguard ramai-ramai. Dia syok, dia rasa diri dia Sultan. Sebab kalau kat Malaysia ni, mampu kau lah kita tak layan. Betul tak? Betul tak? Orang Malaysia ni, minta maaf orang Indonesia bukan nak menghina, tidak. Tapi kat Malaysia ni kita tak layan. Tak heran pun. Betul tak? Tak ada nak terkinya-kinya macam beruk ke, tak ada lah. Tapi itulah dia. Sebab tu dia kat sana dia Sultan, dia rasa. Sambil-sambil tu dia carilah prospek. Sambil-sambil tu dia cari prospek. Ayam segar, ayam baru, stok kunyit baru. This is Muhammad Salim Abdul Rahman. Salim Abdul Rahman. Kau tak ada Muhammad depan. Petik banyak hari ni Salim. Ada banyak lagi Salim ni aku tak buka ni. Banyak lagi aku tak buka ni. Macam mana ni? Salim Abdul Rahman. Kau silap, kau nak perang dengan aku Salim. Faham tak? Aku memang akan dedahkan pasal kau punya, biar rakyat tahu. Baru kau tahu kan. Okay? Itulah Salim. Jadi daripada mana kekayaan dia, kita nak tahu. Dedahkanlah. Tunjukkanlah meniaga apa. Kan? Banyak duit ni. Tapi tak ada pula kena amlah. GISB meniaga sikit je kena. GISB, GISB habis. Kena amlah lah, kena apalah. Ni Sadri ni. Setahun kena amlah. Setahun. Ni. Setahun aku kena amlah. Padahal tak ada kereta mewah, kita sport ke berpoya-poya ke, tak ada. Salim Abdul Rahman, SPRM tak ada ambil tindakan. Pihak polis pun tak ada ambil tindakan. Tak ada pula amla ambil tindakan. Aku pelik juga. Kenapa nak kena buat report polis? Habis tu kau buat apa? Kerja kau kan buat apa? Tak buka lagi tu. Ada lagi tu, tak buka lagi tu. Dia tengah masuk ni. Tengah masuk macam-macam maklumat sampai satu. Salim Abdul Rahman. Kenapa dia jadi macam gini? Sebab dia supplier nasi ayam kepada Non. Supplier nasi ayam kunyit. Itu sebab dia. So, matikan supplier ni. Korang setuju?